Dan seperti mana yang dapat kita lihat bersama dengan kunjungan mesra dari para tetamu yang baru sahaja tiba, majlis mewakili pihak tuan rumah ingin merakamkan ucapan selamat datang buat tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekampung Siri 11 Pinang, majlis mewakili pihak tuan rumah terus memanjatkan ucapan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana diberikan keizinan untuk kita bersama-sama dapat berhimpun di majlis pada hari yang berbahagia ini. Sidang hadirin sekalian, segala penghargaan yang tidak terhingga buat tuan-tuan dan puan-puan yang sudah hadir ke majlis ini, yang di mana kehadiran anda semua adalah besar maknanya kepada pihak tuan rumah kita. Dengan kunjungan anda, maka bertambahlah seri majlis yang diraihkan. Dan sekali lagi kami juga terus mendoakan semoga ukhuwah dan juga silaturahim yang terjalin di antara tuan rumah dan para tetamu jemputan bakal terus berkekalan hendaknya sampai ke penghujung usia, insya-Allah. Tuan-tuan, berhimpun kita di majlis yang barakah ini bagi menghebahkan perutusan Raja Sehari yang diraihkan. Sesungguhnya pasangan ini telah pun melaksanakan sunnah Rasulullah SAW yang utama bagi memupuk kecintaan kepada pasangan dengan sebuah ikatan halal yang suci di sisi syariat. Dengan pernikahan mereka yang telah pun berlangsung pada tanggal 26 Jun 2026 yang lalu, maka berubahlah sisi pandang titian perjalanan kehidupan mereka berdua. Dari yang maksiat menjadi ibadah, yang haram menjadi halal, gundahnya rindu bertukar menjadi sebuah cahaya kebahagiaan. Dan mengambil kesempatan ini saudara, marilah sama-sama kita turut mendoakan semoga mempelai yang diraihkan akan terus berpanjangan jodoh mereka sampai ke penghujung hayat, diberikan kesehatan yang baik dan diluaskan pintu rezeki buat mereka, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi untuk majlis ini pula saudara, mari kita doakan juga semoga apa sahaja yang dirancang-rancang oleh pihak tuan rumah bagi meraihkan anak-anak mereka yang tercinta, semoga Allah Ta'ala izinkan juga majlis ini akan berlangsung dan berjalan dengan baik sehinggalah ke penghujung majlis ini pada petang nanti. Jadi kepada sidang hadirin yang baru saja tiba, sekali lagi majlis menjemput kepada perempuan untuk bersama-sama menjaga selera dengan aneka hidangan serta jodoh-jodoh yang terhidang. Dan maklumat sekali lagi, seandainya tiada aral, kita akan sama-sama menyaksikan atau mencari kemuncak majlis bersama dengan istiadat dan persandingan Wan Azlif dan juga Syazwani bakal berlangsung sekitar jam 12.30 tengah hari, sebentar sahaja lagi. Sama-sama